simpanan untuk orang kaya je. Tunggulah dulu ada duit nanti. Sekarang tak perlu lagi beli emas. Ini adalah antara kata-kata mereka yang banyak beralasan bila kita ajak menyimpan emas. Alasan sebegini dulu mungkin dia, tapi sekarang emas bukan lagi soal siapa yang kaya, tapi siapa yang bijak merancang untuk masa depan. Zaman dah berubah tuan-puan. Kalau dulu nak beli emas kena ada beratus atau beribu ringgit. Tapi hari ini dengan hanya RM100, tuan-puan dah boleh mula menyimpan emas sebagai permulaan. Ya, betul. Dah tak ada lagi alasan nak tunggu gaji besar baru nak mula. Sebab emas sekarang memang untuk semua. Sesuai untuk semua umur, dari kecil, umur 7 hari sampai tua, kalau kita pandang emas ni sebagai simpanan. Bukan hiasan. Kita akan nampak betapa besarnya manfaat logam kuning ni. Tak kira siapa kita, tak kira umur kita. Untuk anak-anak kecil, simpanan emas boleh jadi dana masa depan. Mungkin hari ini, mak ayah cuma mampu buat auto debit RM50 sebulan. Tapi bila anak masuk universiti nanti, simpanan itu boleh jadi modal untuk pendidikan mereka. Untuk remaja dan belia, emas akan membantu didik diri agar lebih berdisiplin dalam soal kewangan. Daripada habis kat kafe hipster setiap minggu, lebih baik adik-adik simpan emas RM100 sebulan dalam bentuk emas. Lama-lama ia terkumpul menjadi harta. Dan untuk yang dah bekerja dan berkeluarga, emas ni dah menjadi satu peti simpanan kecemasan. Bila kos hidup makin mencabar, emas boleh jadi pelindung nilai yang tak akan bocor. Tak cair macam duit tunai, tapi boleh dicairkan bila benar-benar anda perlu. Untuk warga emas pula, emas bukan sekadar simpanan, ia juga satu jaminan maruah. Bila ada simpanan emas, tak perlu lagi bergantung pada anak-anak, dan paling penting, nilainya tak susut macam duit kertas. Yang gaji kecil pun boleh mula. Janji konsisten. Ramai yang takut nak mula simpan emas sebab rasa macam kena ada gaji besar kan. Sebenarnya, disiplin lebih penting daripada jumlah. Tak mampu simpan emas setiap minggu? Mula dengan setiap bulan dulu. Ataupun 2 bulan sekali. Yang paling penting tuan-puan, mula dan konsisten teruskan. Sebab emas ni bila kita konsisten, lama-lama ia akan jadi bukit. Macam pepatah kata, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Simpan duit bocor, simpan emas confirm tersimpan. Berapa kali dah cuba simpan duit tapi bocor? Hari ini simpan, minggu depan keluar balik, betul tak? Tapi bila kita simpan emas tuan-puan, kita akan lebih rasa sayang nak jual. Bila kita tahu nilainya, kita akan lebih berhati-hati. Dan itulah kelebihan emas, ia akan membantu kita simpan dengan lebih berdisiplin. Bukan sebab kita tak boleh pegang emas tu yang buat kita menyimpan, tapi sebab kita tahu emas tu bernilai dan nilainya kekal walau zaman berubah. Dari duit raya ke dana persaraan. Menariknya, emas ni boleh dimulakan sejak kecil lagi dan disimpan hingga ke hujung usia.